Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat paru goreng balado. Makan paru yang goreng pedas ni dengan nasi putih panas-panas. Oh, sedapnya. Okay, first korang rebus paru dengan garam dan juga 3 asam keping. Okay, bila dah siap masak, korang bawa keluar air tu, ambil paru tu, gaulkan dengan serbuk kunyit dan juga garam sikit, and then gaul-gaul, and then kita akan goreng. So bila goreng tu, make sure korang goreng sikit-sikit tau. Sebab bila masuk minyak panas, paru tu akan berkembang. So kita nak make sure dia ada enough space untuk berkembang, and goreng sampai dia betul-betul garing. Okay, next ambil 1 biji bawang merah saiz besar, 1 tomato, 3 lada hijau, 5 lada merah, 3 cili padi hijau, 5 cili padi merah dengan 5 ulas bawang putih. Okay, korang blend kasar je, and then korang boleh tumis. Okay, bila tumis tu, masukkan 3 batang serai yang dah diketuk dengan 5 helai daun 5 purut yang dah cari kat tengah, and then masukkan seasoning. Letak sos tiram, sos ikan, garam, serbuk perasa, semua tu lah. Selain daripada buah laici, Kak Rami banyak juga pakai sos ikan ya bulan puasa ni. And then bila kita dah tumis, make sure air tumisan tu dah kering, and then baru masukkan paru yang crispy tadilah. Padamkan api, boleh gaul-gaul, and siaplah kita punya paru goreng balado. Makan dengan nasi putih sedap, dengan bubur pun boleh, dengan nasi lemak pun sedap. Tapi yang ni kita goreng telur mata. Make sure telur mata tu crispy dekat luar, tapi dalam tu ada telur kuning yang lembik-lembik lagi. Lepas makan nasi putih, letak ulam, and letak kita punya paru balado, letakkan kicap ke atas, and siap. Makan macam ni pun dah boleh berpinggan, dah boleh makan nasi.